Datang ke Lensa SMKT. Saya Nur Syafira Ishira akan bersama anda pada hari ini bagi menyampaikan liputan khas mengenai bengkel TVPSS yang diajukan untuk memberi pendedahan dan kemahiran dalam bidang penyiaran dan kewartawanan kepada para peserta. Untuk laporan seterusnya, saya serahkan kepada wartawan di lokasi. Saya Syazada Mia melaporkan secara langsung dari program Bengkel TVPSS SMK Temangan. Program ini diadakan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran para peserta dalam pengurusan serta penghasilan kandungan TVPSS yang menarik dan kreatif. Program Bengkel TVPSS SMK Temangan diharapkan dapat melahirkan warga TVPSS yang berkemahiran dan berkeyakinan dalam menghasilkan kandungan media yang berkualiti. Itu sahaja laporan daripada saya. Kita kembali kepada wartawan di studio. Demikianlah liputan khas mengenai program Bengkel TVPSS. Saya Nur Syafira Ishira mengucapkan jutaan terima kasih dan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Lensa SMKT, wadah informasi, sumber inspirasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.